Oi, bro, kau okey ke tak okey? Tu ni banyak masalah ni. Aku ada stres kerja, hutang kena pinggang, hutang dengan Alung lagi. Tak apa. Meh, kau ikut aku. Jom. Kau makan makanan panas ni. Bila kau makan makanan panas ni, kau rasa jiwa kau macam hidup balik. Kalau sebelum ni jiwa kau macam mati, bila kau makan panas ni, kau macam datang balik harapan dalam hidup kau. Betul lah apa kau cakap. Makanan panas ni membuatkan aku lebih positif. Kalau kau nak tahu, orang kat sana dekat Gaza tu, diorang lagi teruk pada kau. Diorang punya kena hadapi perang, kena hadapi dan keadaan yang sangat-sangat teruk di sana. Dan apa yang perlu kita buat sekarang ialah berikan mereka hadiah makanan panas supaya mereka dapat rasa terus hidup dengan ada harapan kehangatan itu.